بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita baca dia kali, baca dua butir, baca sikit-sikit. Baca kifayatul awam dulu. Vì siapa pukul hingga pukul setengah tu kita baca muhimmah. Nah, mudah ikhlas kita ngaji kerana Allah. Mudah selamat dunia akhirat. Jaya dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kat mana kita kifayatul awam? Surat 41. Bagi ke Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah ta'ala fallazi waqa'a minka sidah. Ini masih lagi dalam bahasan wahdaniyah pada af'al. Masih lagi dalam bahasan wahdaniyah pada af'al. Kita dah habis bahasan wahdaniyah pada zat. Kemudian dah habis juga wahdaniyah pada sifat. Sekarang kita nak masuk pada bahasan wahdaniyah pada af'al. Katanya musannif rahimahullah ta'ala, dia kata fallazi waqa'a minka, maka dia kata maka iaitu fallazi waqa'a minka, dia kata maka bermula perkara yang berlaku daripada engkau, perkara yang berlaku daripada kita hamba. Apa dia perkara yang berlaku daripada kita? Yakni bayan dia min harakati yadika, daripada gerak tangan engkau. Gerak tangan kita ni masalan ai umathilu laka masalan. Kelakuan gerak tangan kita ni bila? Inda darbi Zaidin masalan. Di sisi memukul Zaid masalan. Mana kelakuan tangan kita masa-masa kita duk pukul Zaid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ambil tangan, terpukul pukul Zaid. Contoh harai lah pekoh tu kita pukul tak ada sebab. Cuma nak bahas ilmu usuluddin. Jadi kelakuan tangan kita tu lagi pukul lah satu orang tu yang namanya Zaid. Ambil tangan tu tepung puk kena di atas Zaid. Apa nak kata tu? Nampak Zuhair, siapa dia pukul? Zuhair. Kita lah pukul. Dalam video nampak kita lah yang pukul. Tu dia ni. Tu dia. Jawab dia ke apa? Kalau kita pergi pukul apa tu? Tu dia. Tu bi khulqillahi ta'ala. Semua tu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Bukan perbuatan kita. Hanya kita ada ikhtiar, usaha, berasa di hati nak buat gitu. Hakikat yang buat siapa dia? Allah Ta'ala. Jadi timbullah kelakuan gerak tu Allah Ta'ala. Itu dia. Bukanlah kita yang menggerak, yang buat jadi diam tu bukan. Bahkan tiap-tiap suatu yang bergerak dan diam di alam semesta ini semuanya daripada Allah. Sekecil-kecil makhluk hingga sebesar-besar makhluk. Sekecil-kecil makhluk termasuk jauh hafiri, kita kata atom, molekul, gapo semua.
hingga sebesar-besar makhluk matahari, bulan, bintang, planet, galaksi hingga kepada langit, hingga kepada arash. Makhluk paling besar, kata setengah ulama arash. Maka itu semua Allah Ta'ala belaka yang menggerak dan yang membuat jadi diam semua makhluk. Tu ni dia panggil undang-undang di dalam pegangan. Undang-undang di dalam akidah. Lepas tu kalau kita nak bercakap banyak, nak ceramah banyak pun jangan langgar undang-undang akidah. Nabi bimbing kadang-kadang nak berbahas, nak hurai ilmu fiqh, nak hurai ilmu tasawuf, tiba-tiba langgar batasan akidah, dia rosak tasawuf, rosak fiqh. Fiqh seseorang akan rosak walau dia alim kita fiqh. Tasawuf seseorang akan rosak walau dia alim besar ilmu tasawuf. Rosak akidah, rosak fiqh dan tasawuf dia bila rosaknya akidah. Nauzubillah min zalik. Itu kena jaga molek tu. Rosak tasawuf seseorang bila syariatnya rosak, akidahnya rosak. Akidah tak rosak, syariat rosak. Bila rosak syariat, automatik rosak juga tasawuf. Kalau rosak akidah, automatik tasawuf rosak, syariat rosak. Nampak tak? Kalau kita tu usaha dalam medan fiqh, kalau kita tu usaha dalam medan tasawuf, tu ingat usuluddin yang penting. Kalau kita tu usaha dalam medan ceramah, silap akidah, hak tu tak kena kecek lah. Tu lebih-lebih lagi lah. Kena baiki lah ada. Tu dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kena jaga molek akidah ni. Jangan jadi silap. Tersilap ni siap panggil pelak-pelak. Jangan jadi silap. Dalam bab akidah ni. Jangan jadi silap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada kena jaga molek, kena beringat molek. Kadang-kadang pandai berceramah, pandai berpidato, berani bercakap di hadapan, tetapi bila asas-asas agama ni kita tak faham, kita akan langgar lah. Tauhid, asas agama. Lepas tu asas nombor 2-nya ilmu fiqh, asas nombor 3-nya ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ini tiga-tiga ilmu ini ialah isi penting yang wajib kita belajar daripada Al-Quran dan hadis. Nampak dah? Jangan duk kita pandang mudah. Sibuk duk buru dunia, buru duit, buru harta. Jangan. Kadang-kadang sibuk menasihati, meniaga belai-belai. Sibuk ceramah, meniaga belai-belai. Tidak salah. Salahnya ceramah sambil, meniaga sambil. Tepat salahnya tak gunakan masa yang ada untuk memahami ilmu fardu ain. Niaga bismillah silakan, nak ceramah bismillah, nak buat dua-dua pun bismillah. Tetapi belajar fardu ain ke tidak? Siapa guru tauhid anda? Awak dia. Kita nak tahu siapa guru tauhid awak. Tarik mana tauhid demon? Dia ada jalan dia. Dia ada sanak dia. Mana guru tauhid awak? Dia pun sebutlah kata, khatam kitab apa? Nak kitab pula. Khatam ke tidak? Ana sebenarnya tak khatam. Macam mana tu? Siapa guru fiqh awak? Lepas tu kitab apa? Kita nak dua tu. Tu baru boleh dikatakan layak menyebar ilmu. Siapa guru tasawuf awak dan kitab tasawuf apa yang awak hotel dengan guru awak. Nampak tak? Mesti kena tahu benda tu, kena tahu guru kita tu. Mana guru tauhid dia, faham mana kitab tauhid yang dia belajar dengan guru dia. Khatam ke tidak? Nampak tak kita? Bagaimana guru fiqh dia? Bagaimana kitab fiqh? Khatam ke tidak? Kalau tak khatam, dapat ijazah ke boleh mengajar? Kadang-kadang ada juga setengah-setengah orang alim tak khatam tapi gurunya ijazah. Itu tak apa dah, Masya Allah dah tu. Ada setengah orang khatam tetapi guru tu ijazah. Na'udzubillah, itu banyak juga berlaku. Ada setengah orang dia khatam dan guru ijazah. Itu sangat-sangat Masya Allah. Nampak tak? Itu dia.
Hak duk ceramah, hak duk masuk ke video internet apa tu dia panggil? Apa salah kita video-video pendek apa dah? Mana dah? Kepada? Hah? Tak tahu. Nama kepada hak video-video pendek-pendek tu. Ke Facebook apa salah kita? Facebook, Telegram, Instagram, kepada? TikTok. TikTok. Ditukar dengan TikTok. TikTok. Ada tubik dah. Banyak. Tak apa, ceramah bismillah. Cuma nak tahu tauhid ngaji dengan siapa? Apa kitabnya apa? Apa khatam ke? Kalau tak khatam, guru izin ke? Nampak? Tak nak adalah guru saya tu, dia memang dia orang tak kenal dia. Tu kitab apa? Kitab pun orang tak kenal ke? Tak ada apa lah. Mana kitab dia? Mana guru dia? Nak kita ni. Nak beritahu nyata gitu. Mana gurunya? Mana kitabnya? Nak sosok gitu lah kalau boleh. Ini bimbel. Akhir zaman ni, tok guru putus sarah, kitab hak dia baca pun tak tahu. Ngaji dengan siapa tu? Guru dia hak baca kitab ke dia tu. Nak ni. Kalau tak ada macam mana? Adakah kena berhenti ceramah? Mana mengaji lah. Lepas tu ceramah hak mana hak kita belajar. Dia kata berhenti kerja sebagai berceramah. Tak perlu berhenti. Silakan berceramah. Cuma pergi mengaji dulu. Tempat hak tak pandai, hak asas-asas agama hak kita kurang pandai tu pergi mengaji dulu. Kita dah tahu kelebihan pandai ulah perkataan jadi sedap. Pandai nak jadi sedih orang. Pandai nak main hati orang. Tahu kelebihan si tak ada orang. Gitu kan dah. Cuma minta ngaji fardu ain. Ada setengah orang pandai buat betul lagu. Pandai buat main muzik, buat lagu. Ngaji dulu pekoh biar tahu lelaki perempuan tu boleh ke tak boleh, syubhat ke lagu mana, halal haram mana, afdal. Ngajilah asas-asas fardu ain. Pas mana hak kita asas besar, hak terbaik macam mana tu mengaji. Hak tu pula pandai buat video, cerita kartun ni. Apa tu? Biar ada asas fardu ain. Jadi dakwah kita jadi kena cara. Hak ceramah pun kena cara. Hak nak edit video kartun pun kena cara. Hak nak menyanyi lagu selawat dengan muzik pun kena cara lah. Baru dia tak jadi ikut perasaan. Rasa-rasa macam betul. Tu ikut perasaan tu. Rasa-rasa macam betul. Ataupun rasa-rasa betul sebab ramai orang buat. Dia bukan dia ramai orang buat, bukan dia rasa. Kena ada kitab dan guru. Itu cara untuk memperolehi ilmu. Ni Baba nak bagi tahu ni. Sistem belajar kita dengan sistem belajar setengah golongan. Tengok kita hari kita ngaji ni, ada guru tak? Kifayatul Awam, ada guru kan? Kita dia bersanak, guru kita pun bersanak sampai kepada Rasulullah SAW. Kita ini daripada matan Imam Sanusi tak kena kecek dah. Sanak sampai Rasulullah, makruf. Cari sendiri sanak Imam Sanusi sampai Rasulullah. Nama ni sanak guru dia. Okey, sanak tauhid guru Baba sendiri ni. Kita ambil ustaz sekali ke, jalan ni Allah yarham pada bila sebut pada siapa ke Rasulullah selalu dah. Orang tak kritik ada dah. Nama ada. Bila sebut pada siapa ke Rasulullah selalu dah. Nama ni. Pas kita duk ngaji di Kelantan dengan Baba Mitch lagi, dengan Baba Hasan. Dah dengan Tok Guru Hajilah Lubuk Tapah. Ayah sing ni tu semua tu naik siapa ke Rasulullah lah kot. Ada sanak lah kot, tak apa dah, lepas dah. Pahak dia mau duk ngaji lah ni mari mana setuh dak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak. Ya setuh dia orang mula-mula pencipta ilmu. Baik. Contoh kita kata ilmu gapo? Ilmu dia panggil ilmu yang mengatakan manusia jadi daripada buruk. Ada kitab ya tak? Ada buku ya tak? Ada deh. Ada kitab, ada buku yang menyatakan manusia jadi daripada buruk. Kita ngaji kitab tu dengan guru. Betul tak? Kitab tu mari mana? Ilmu tu yang ambil mana? Kata manusia daripada buruk. Ambil mana? Katalah guru ni ambil pada guru tu, guru tamat guru tu, ambil guru tu, Yusuf di Darwish tu tadi, Darli ke apa tak ada.
Teori Darwish kagak boleh. Ya dah. Darwish tu dia ambil mana? Dia ambil dengan siapa? Siapa guru dia tu? Yang cipta teori tu siapa? Memanglah kita ingat guru kita nama sekian-sekian. Pas guru kita pun, Yesus terik di orang cipta teori tu, yang bagaimana dia tu? Ya kaji, ya panggil. Apa tak? Eksperimen, ya panggil. Ya ulas sekali, ulas 2 kali, ulas 3 kali, ya pun rasanya macam ni. Kadang-kadang benda tu silap tak? Silap. Jadi benda ni kita buat jadi asas ilmu di dalam nak hidup dunia tu tak betul. Kita kena guna ulama dan kitab ulama yang asasnya Quran hadis, yang mana asas Quran hadis Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yesuk di Allah Rasul. Tok guru dengan kitab ni yesuk di Allah Rasul, sumber ilmu. Okey, kita duk ngaji hak dunia ni ke? Yesuk di manusia. Darwish ambil mana Darwish tu? Dia mengaji sendiri tak? Dia kaji ni bukan mengaji, kaji sendiri. Orang mengaji sendiri kata ulama syaitan gurunya. Tu bimbing situ lah tak lain. Suk-suk tujuk dengan syaitan. Itu daripada mana? Daripada alam ni semula jadi, daripada beruk lah. Tu biar mengarut-mengarut saja tu. Nampak tak? Lepas tu dia nak suruh orang terima hak dia pun ambil hak. Nah, pandai setan ni. Dia ajar hak betul, kata hak palsu. Kata dia nak suruh orang pergi hak palsu tu. Ya hak betul je dek. Hak palsu pun, dia pun selit hak palsu, dia celah-celah hak betul. Lah ni, dia panggil Habib Ali duduk kuat ceramah dalam tentang AI. Ya lah tu. Ramai dia buat jadi tok guru AI. IA ke AI gitu lah. Pada dah hak betul dia kata. Ada di celah-celah betul tu, perlu letak hak tak betul. Perlu letak hak palsu. Tu. Pandai dia. Dia cerita tu ayat ni tak lama kak. Dia selit maklumat tipu sah. Dalam 100 hak betul, dia letak 5 hak palsu. Pas kita duk gagal, boleh hak palsu tu. Pas hak palsu pula walaupun sikit, tapi tepat hak bahaya. Palsu dalam bab akidah. Jalan tu. Nampak tak lagi tu? Pandai dia buat gini, siratan makan ni. Nampak betul? Ada daripada tikus, ular, macam ni, hubur helang. Tu. Nampak? Boleh jadi betul. Pas lama tu, dunia ni pun semula jadi. Tak ada Tuhan. Tak tempat dia nak makan. Pandai tak? Lepas tu, tiap-tiap ilmu yang tak ada sanad, itu berbahaya. Berbahaya. Itulah. Begitu juga ilmu agama, tak ada sanad pun bahaya juga. Jadi, bila ilmu tu tak ada sanad, kita jangan pegang kemah. Pegang biasa je. Pegang yang mudah lepas. Pegang untuk mudah lepas, pegang gitu. Tapi bila ilmu tu ada sanad, guru kita bersanad, kitab kita bersanad, kata tok guru pondok kita, gigitlah ilmu kitab turat dengan gigi gerham. Gigi kemah. Kalau ilmu hak dunia ataupun ilmu hak tak ada sanad, hak tak jelas ni, kita pergi bobo, kita pergi nak mudah lepas. Bukan pergi saya tu, pergi untuk mudah lepas. Nampak ni? Beza tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Tu gitu. Dia panggil cukup jelas lah. Lepas Habib Umar, dia ada sebut bab ni. Habib Umar katakan lah, kita mengidolakan, mengagungkan orang alim, cendekiawan, ulama, orang alim yang sanad ilmunya tak jelas, dia kata. Yang sumber ilmunya hujung-hujung kembali kepada manusia yang berfikir dengan otaknya sendiri. Lemah tak manusia. Lepas tu, dia pun tak ilmu hak manusia jadi daripada buruk, suk di Darwin tu. Ilmu kitab tu rak. Tok guru dengan kitab suk di Allah Rasul. Dia hebat agak dia ni. Darwin ni suk di dia. Pas dia tu makhluk kata dia tu. Makhluk payah banyak silap ada makhluk ni. Jadi kita tak jadikan tunjang utama. Maklumat-maklumat yang asalnya daripada manusia semata-mata, fikiran manusia semata-mata, kajian manusia semata-mata, kita tak pegang sebagai pegangan yang kemah, pegang biasa.
Kadang-kadang tak pergi pun letak atas tangan kita. Dia nak jatuh, dia nak hilang biar lagi. Manusia apa ada kajian kata dunia ini sebelum ada manusia, sebelum timbulnya manusia adanya deng gazak, deng nasa. Betul tak? Betul dah. Nama apa? Nama macam-macam katalah. Nampak nama apa dah? Tak ingat. Nama naga lah. Gitulah. Ibu lah Priusius ke apa pelik-pelik nama. Nama ada. Nama dinosaur. Itu dah. Apa dah nama dinosaur? Tak tahu. Boleh kita nak pegang ilmu tu. Boleh. Tak boleh nak pegang sebagai pegang yang utama. Nak dengar boleh dengar. Nak pegang kemah-keming yakin tak boleh. Dia tanya tu, dia mau kata ada dinosaur besar. Ni dia kata rupa serupa ayam, atau rupa serupa burung. Tak gitu tak? Tapi betul dia kau hidup gini. Tu kata ke dalil dia panggil atas jalan kaji sendiri. Dia zon Arab panggil. Jadi dia duk waham dia. Kalau kita pergi hak tu buh lebuk jawab pun esok dia kena macam tu, tak lulus, salah pula dah. Kalau tak ikut hak Darwish, tak ikut hak dinosaur tu apa je pula nama dia. Teori kau hak dah dinosaur. Nampak dia. Tak ikut teori orang cipta hak dinosaur, tak ikut teori orang cipta hak Darwin tak ada tu, salah kita kata. Salah tak? Tak kata semula jadi, salah. Apa kata tu marah pula anak murid jawab salah. Supaya tinggal maya dah. Apa awak tak kena? Mak ya marah kau, pinyak hotel. Salah ni. Piau. Marah apa ya? Tepat kata tu. Yakin kau tepat. Ilmu tak nyata. Tak jelas punca ilmu dia. Kita tanya tu jolo kalau ada denggezak gapo semua hak besar. Dia kata, ayah sungguh dah. Tahu tu dia tu. Mungkin binatang betul ayah sungguh dah. Dia kata hak kecil gitu. Pak ayah. Ayah sungguh dah. Tahu. Apa? Tapi besar boleh jadilah. Mungkin Nabi ada yang besar Nabi ada. Nabi ada besar tak ke ayah besar kita nak makan ke mana? Ayah nak meleh. Putus orang semerih Allah nyanyi Nabi ada nak meleh kan. Ayah kecil itu. Apa kata ekor ayah tahu nak makan. Ayah kena besar juga lah. Nabi ada besar ke. Tengok tu je pandai. Tu juga kena sekali tu. Tu. Nama ada pakai kita tak boleh nak pakai hak nu juga. Tu kata. Jadi hak ilmu hak tak nyata pergi kemah keming, periksa tak lulus marah. Pinyak ikat anak tiye ada siapa? Tak boleh anak tu dah jawab. Ikat hotel. Piu. Apa pinyak beruk. Piu. Anak. Tapi anak tak reti tauhid, tak ada marah apa. Anak tak reti fardu ain fiqh tak dia tak reti ke? Ina marah pinyak anak kena pinyak ia dulu. Dia tak reti ke? Nampak tak? Tu dia panggil kita ni tak faham hak mana hak sebenar, mana hak palsu. Lepas tu dia kena berdoa ya Allah minta Tuhan tunjuk hak sebenar tu sebenar, hak palsu tu palsu. Tidak salah kita duk mengaji dia. Tu cuma jangan duk pegang sebagai pegang hak utama. Hak ni tauhid fiqh tasawuf, hak sumber ilmunya daripada Quran hadis ni. Lepas tu penceramah nak ceramah Quran hadis ni kena sumber dengan sanad yang betul, betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlebih kurang jangan duk tinggal lah ni penting ni. Tauhid fiqh tasawuf jangan buat sampingan. Jangan. Ilmu hak tak jelas sanad dia tu samping. Hilang tak apa tu. Nampak tak? Hak ni hilang tak leh ni nyanyolah, kesianlah kalau hilang. Dia Tuhan tak cabut ilmu ni. Akhir zaman Tuhan cabut ilmu ilmu tu tak apa dah. Ilmu hak manusia jadi pada beruk. Tuhan cabut ilmu tu tak apa. Boleh Tuhan cabut ilmu tu. Susah hati tak kita? Cabut pergi. Kalau nak cabut ilmu tauhid, cabut ilmu fiqh, cabut ilmu tasawuf, hak ni susah hati. Hak ni Tuhan cabut dah. Dia nak cabut saya. Tuhan kata dia nak cabut. Salah satunya yang mati ulama. Susahlah kita. Kena bimbang ni.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis itulah kita masuk. Habis itu. Kalau gitu ni. Dia kata semua gerak-geri itu jadi daripada Allah Ta'ala belaka-laka. Tak ada istilah semula jadi, tak ada. Tuhan menjadi. Gerak diam. Hak besar, hak kecil, makhluk besar, makhluk kecil. Semuanya itu bukan semula jadi. Bahkan yang menjadi itu siapa dia? Allah Ta'ala. Tak ada istilah semula jadi. Mereka Tuhan menjadi belaka. Semua itu bi khalqillah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kitab yang kedua, kitab Muhammad ni. Kita baca relax-relax gitulah ni. Santai-santai nak wipah fardu ain je ni. Kitab Muhammad muka surat apa? Allahumma salli ala sayyidina kena standby tu tu. Tahlil ya. Standby tahlil. Kat mana? Kat Memang. Surat 5 balik ke? Surat 5 3 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi daraini amin ya rabbal alamin. 3 daripada bawah. Dan wajib pula meninggalkan khianat. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib pula, wajib juga. Meninggalkan khianat bagi suaminya. Suaminya siapa? Suami isteri. Kata dan wajib pula, wajib juga. Dan wajib pula, wajib juga. Meninggalkan khianat bagi suaminya, suami isteri. Jangan jubah tu kena standby tu belajar ni. Lepas ni ada tahlil. Takut ingat tak ada tahlil. Kejap lagi tu. 15 minit je lagi tu. Dan wajib pula meninggalkan khianat. Termasuk juga khianat ni, khianat zahir, khianat batin. Termasuk khianat batin tu menyakiti hati. Kena tinggallah kelakuan menyakiti hati, menyakiti zahir, panggil khianat. Bagi suaminya, suami isteri. Bila tu? Tatkala ro'ik suami. Tak kira dah. Kelakuan khianat, kelakuan menyakiti tu sama ada nak takmin. Pada hamparan tidur suami. Atau hartanya, harta suami. Kita pergi gupa tempat tidur dia. Kita pergi buat sepah. Kita tumbuk bata dia. Kita gerai pada suami kita ni tumbuk bata. Tak boleh lah. Jangan. Ni. Kita nak mogok. Nak marah depan dia, kita takut. Kita pun lopak atas katil. Tumbuk katil. Nampak tak? Tergupa. Slim. Macam tu dah. Tak comel dah. Nampak tak? Ludah atas katil. Na'udzubillah tu teruk benar tu. Atau hartanya harta suami, ikutlah. Tengok suami kita dia ada motor. Motor hok je sipai. Honda Bulak. Honda Cup. Kesayangan suami. Dia tengok. Ni. Suami dia tak ada. Dia pun ludah. Dekat pushing motor. Dekat pemegang motosikal. Dia pun lak. Dengan LU. Lak dengan kain. Contoh. Ataupun dia ludah kat tayar motosikal suami dia. Tak boleh lah gitu. Harta suami, tempat tidur suami, tak boleh kita mengkhianat. Kita buat jahat, kita buat menyakiti walau suami tak tahu pun. Tu dia. Kena jaga berlaku. Semua barang yang suami hargai. Apa? Kain buruk dia misal. Saya lah kau kain buruk sampai budak lah. Tapi bata busuk. Basuh dah pun duk main kelabu lagi bata dia. Asal beli tu warna putih jernih. Dengan sebab bertahu dia warna kelabu gelap. Capu hitam dah.
Bukan petik sawah, tompuk sawah. Bertopok dah, bukan petik-petik ngecik dah. Tak buang ya bang, jangan abang sayang. 25 tahun dah abang ngabatan. Kita bulu mata, katil baru, selimut baru, cadar baru. Nampak tak? Batal 2 butir baru, ada batal buruk, insya-Allah sakit mata lah kita isteri tengok. Baik teruk dah, jangan abang saya. Dia gerak lah batal ni kata, tak leh lah. Harta suami ni barang milik suami, hak suami saya jaga molek. Atau suami dia saya man ni. Ada man ni. Tak trome dah. Tak suami ada trome. Gerak trome. Suami pergi kerja je pun tapa trome suami. Macam boleh kita dah. Tak ada dah. Contoh tu. Tapi suami dia tu ni apa suka sipek kasut. Nampak tak? Ludah atas kasut suami. Ia pelak. Boleh tak lagu tu? Tak boleh lagu tu. Nah, lak tersebut nampak. Tak boleh itu. Dan wajib juga. Wajib pula atas pada meninggalkan. Dan wajib pula, yang ni pula mana juga. Aidan. Dan wajib juga, wajib pula memuliakan ia isteri. Bagi isinya. Isi sini mana anak atau keluarga. Tapi isteri. Isteri mana? Isteri 2, isteri 3. Ia kena mulia, kena sayang. Tak boleh nak beci. Payah ni dah berlakon. Hak kita muhimmah tegur ni kan. Hak golik perempuan buat. Dan bendanya haram. Dan di mana tempat dia perempuan ni? Di neraka. Hak golik kita muhimmah sebut ni. Hak golik biasa perempuan buat. Kalau ada perempuan kata, saya tak ada lagi, itu mungkin belum tiba masanya lagi. Ini kebiasaannya akhlak para perempuan. Biasa macam itu. Ada perempuan tak buat, tu kena beringat. Takut-takut suatu hari jatuh dalam kelakuan ini. Hak tak jatuh lagi, alhamdulillah. Hak jatuh dah kena bertaubat. Bukan tahu, buat tak taubat. Dia nak jadi gerak. Dia nak jadi sendiri. Bila ni saat kita nak beci barang suami, saat bergaduh, kita suami isteri ni ada ke tidak saat bergaduh? Masa tu lah nak buat kelakuan haram beci harta suami. Tengah duk baik pegang tangan, tu tak ada gapo lagi, tengah duk selisih pihak. Nampak tak? Janji nak balik rumah ayah hari ni, kata minggu depan, adalah benda-benda selisih. Suruh suami beli mi goreng, dia beli behung goreng. Selisih tak ada. Selisih. Pada selisih aku tu, dia jadi nak gerai ke harta suami. Yang lagi ya. Nampak tak? Sebab tu kita jangan, apa baba ada ke macam tu? Awak tak jumpa lagi. Tapi tak berlaku lagi pada awak. Bila-bila kalau awak tak kahwin lagi. Kalau dah kahwin, bila kita kahwin, jumpa lah. Ya automatik nak jadi macam tu. Boleh. Bukan semua tak boleh kebiasaan tu. Lepas tu je haram kena minta maaf selalu. Bila dia nak marah, kadang-kadang dia kemah barang. Suami saya kasut gua mahal. Atau ada setengah-setengah tu dia berisi pay apa? Kupu ke apa? Setengah tu kupu cicing permata. Suami pegang cicing petai sawah tangan. Pegang cicing gitu. Sapu dengan bulu halus. Nampak tak? Tapi bila dia nak marah, dia kemahan cicing suami. Kembah kotak gitu. Nampak tak? Siapa belaga permata cicing itu dengan permata cicing yang lain. Takut canlah suami ni. Perasaan suami. Nanti kita tak? Depan suami dia buat baik. Laki dia kemah. Tak boleh. Nampak tak? Jadi tak macam tu? Kepada seluruh perempuan kemungkinan jadi tak? Ada kemungkinan bila? Waliknya saat marah. Saat ada berlaku selisih pihak. Dan selisih pihak mesti akan berlaku pada waliknya bila berkahwin. Mesti berlaku pada adatnya. Sebagai wajib adat. Itu benda jangan kita kata ada.
Ada yang mengalami dah, ada yang belum lagi. Gitu. Salah tu dia panggil. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak sangat. Contoh suami ada kereta. Dia mahu kau kereta suami. Mahu kau suami, dia marah barang suami. Tutup kata, kang. Ada. Boleh tak kata? Kereta siapa tu? Siapa beli? Suami beli. Kereta suami. Dia saja tak kereta dia. Hoi, dia basuh tak? Basuh. Ada pitih gaji habis kau kereta tu. Boleh apa kelik lah, gampang. Tukar ring, tukar spoiler. Sembuh tu sembuh kat sini. Oh, suami buka gitu. Guna 3 jari ya. Kata kep kep. Itu kata kep bunyi. Bila dia nak marah dia kata macam mana? Kau. Allah nak utuh hati suami. Kau. Nampak tak? Suami pun dia ni. Nampak tak? Tekan radio pula. Tekan radio tak jumpa. Kurang macam mana? Boleh kalau kata. Ni kata. Allah. Dasar tak bagus tu. Pas suami duduk sebelah dia. Berasa hati tak dia? Oi. Berkurang. Bercecalah lah kata. Suami. Alah. Masih apa tu sebab nak marah tu? Suami janji nak beli colek buah. Tapi yang belinya colek apa? Colek kepuk. Marah isteri. Nama dia colek. Tak kira colek. Mana nak kenal. Bang, ada colek. Orang luar panggil apa? Sabi colek kot. Malaysia panggil colek kot. KL panggil apa? Colek. Kenal tak orang-orang luar colek? Tak tahu panggil ke apa? Tak tahu. Dia ada colek kepuk. Colek kepuk, colek buah. Nak colek dia ingat ke colek jepuk kepuk tu. Beli hak tu lah kita. Apa kena colek buah dia. Marah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Cuba takdirkan mati suami. Dia tak ada minta maaf. Dia mengaju. Allah kata, masih. Na'udzubillah berlaku accident. Dia tutup pintu kuat. Dia mati atau suami mati. Macam mana nak minta maaf? Dosa dah. Dosa. Nak kata accident. Na'udzubillah. Hari tu tak baik dia dah. Itu kena cermat bagai-bagai dah betul. Kerana ada setengah daripada harta apa? Rumah tu rumah siapa? Rumah suami tak? Hantuk tutup itu kang. Punah siapa itu? Nak harta siapa tu? Tu suami. Salah ke tidak tu? Salah. Itu dia. Macam-macam kata. Suami beli pasu bunga, kang, dia pecahkan. Suami beli pinggan, pang. Kedai RM2 je. Apa harta siapa tu? Kan masalah kedai RM2, masalahnya harta suami. Walau 1 sen pun harga dia. Bila harta suami, wajib kena muliakan. Wajib kena jagakan. Alah, pinggan kedai RM2 je, bapa. Percuma sabung je. Percuma sabung pun hak milik siapa? Siapa je beli sabung? Suami. Percuma pinggan. Harta siapa pinggan? Bagi terembah. Pecah. Pinggan percuma je. Je pun. Harai tak? Dosa tak? Tak ada. Dia kenal lah kot. Nabi dia tegur lagu ni. Dia nampak dah. Masa peristiwa Mi'raj. Ramanya banyaknya perempuan di dalam neraka. Dia tahu dah. Hak berlaku lagi macam ni perempuan ni hampir kita kata banyak. Barangkalinya 80% boleh jadi. 70% boleh jadi. Nak kata ramai.
Ada perangai-perangai macam ni. Ubatnya minta maaf dengan segera. Jangan taruh pelatihan bagi minta maaf. Taruh ni mana tangguh. Cepat-cepat minta maaf. Lawan nafsu, ego tu minta maaf selalu. Sebab apa? Sebab rugi kita nanti. Kononnya kita nak rugikan suami kita. Kita pun merajuk lama. Ya, ruginya kita. Merajuk lama itu merugikan diri. Cepat-cepat minta maaf menguntungkan diri. Merajuk lambat minta maaf merugikan diri. Syaitan dia usaha kita biar mati dalam tak minta maaf. Merajuk lama lagi. Mana? Takkan dia tak tahu dah kahwin dengan mu ni dah 12 tahun dah. Takkan tak tahu mu ni minat colek buah. Dia boleh beli colek kerupuk ni dia nak makan tu. Dia tak nak beli pun kat mu sebenarnya. Pandai syaitan pun dah. Syaitan tu musuh kita. Jangan kita dengar perkataan musuh kita. Syaitan nafsu. Semua harta-harta isteri, harta-harta suami wajib kita muliakan. Dan segala isi rumah. Mana isi rumah? Termasuk anak, isteri, keluarga suami. Apa payah lah. Boleh tak dia nak sayang madu dia? Payah juga tu. Bukan kara mudah lah. Anak lain, anak tiri. Anak mak lain. Macam mana? Kahwin-kahwin ada anak. Dah boleh kita nak sayang dah. Penderitaan tu. Lepas tu kalau payah-payah tak usah kahwin lah. Kahwin ni pahala dia besar kalau pandai. Tak pandai dosa tu banyak. Dosa besar. Dan untuk pengetahuan. Dia auto jadi sakit bila kahwin. Perasaan sakit tu dia muncul dengan tak tahu dari mana. Benda yang tak sepatutnya sakit akan jadi sakit. Sebab apa? Sebab itulah besar pahalanya. Besar juga sakitnya. Besar juga ujiannya. Nampak tak? Jadi dia akan sebut belakang. Kelebihan suami kahwin banyak. Apakah yang isteri tu dapat? Suami dia kahwin dulu. Isteri nombor satu dapat apa? Dia akan cerita beberapa banyak kelebihan. Tetapi bila kelebihannya banyak, sakitnya pun, itu banyak juga. Ni kita ingat kahwin ni pegang tangan saja. Bukan hari-hari pegang tangan. Ya ada time pegang kuali pun ada. Ada waktu pegang tangan, ada waktu pergi senduk, ada waktu kadang-kadang nak pegang parang pun ada. Ada berlaku tu. Na'udzubillah sampai jadi bunuh. Na'udzubillah. Tu. Berat. Kecil tu. Apa sebab saat tu kes jadi bunuh. Tu jadi pukul. Tu apa tu. Sebab berat. Bila berat jadi stres dah. Tekanan dah. Tidak mudah lah kahwin ni. Nak akhir zaman. Ramai masyarakat tak ada ilmu asas fardu ain. Tu lagi. Ada asas ilmu fardu ain pun duk berombok semacam. Dalam hubungan tu nak ayat boy. Abang tu nak kahwin juga kemah molek asas-asas fardu ain. Lebih-lebih lagi lelaki. Sebab perempuan memang sya'an dia dah. Macam tu dah dia. Apa dah? Kadang-kadang serba kena, kadang-kadang serba tak kena. Tu payah nak gitu. Apa dah lagi? Tu kena buat persiapan. Apa makna kahwin? Iaitu nak cipta bisnes pahala rumah tangga. Besar tak bisnes pahala rumah tangga? Semaya seorang dengan semayan dah kahwin, mana besar pahala? Orang kahwin lebih besar pahala dia. Bila pahala dia besar, letih dia pun besar, penat dia pun besar, stres dia pun besar, sakit dia pun besar, tekanan dia pun besar, besar berlaku. Boleh. Jangan hidup main-main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia dah. Orang tak tahu. Hak tak kahwin akan fikir. Iya ke? Asalnya okey je. Tak tahu lagi dah. Banyak.
Nak frasa-frasa umur 27 hingga 40. Tu frasa-frasa ya panggil ya nak lega tu bila halah tua 50, 60 tu ya habis gas berkelahi, gas silap faham tu ya dah nak habis dah. Bagi nak start faham. Makan masa 20 tahun kau ada 15 tahun. Frasa mula-mula tu berapa? 25 kalau nikah umur 25 sampai 30 sampai 7. Tu frasa ya panggil cuba berlakon. Frasa cuba bertahan. Kalau dia tak boleh nak dah. Frasa keluar akhlak sebenar. Tak boleh dah. Masa tu lah kita nak agama. Kita nak agama. Lepas tu nak ilmu fardu ain tu. Ada saat rasa macam nak bunuh diri. Ada saat rasa macam nak membunuh. Ada saat rasa macam nak lari. Ada saat rasa macam nak benci. Ada saat rasa nak dendam. Ada saat rasa nak dengki. Ada saat rasa nak memfitnah. Ada saat rasa nak menuduh. Ada saat rasa nak maki hamun. Macam-macam benda tu mari. Maka semua itu perlu ditapis. Perlu dilindungi dengan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu kena duk jaga semua tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terkena dasar ilmu fardu ain itu sangat-sangat penting sekali lah. Ada ke tidak, kalau kita tanya, ada ke tidak apa orang bahagia tetapi tak ikut ilmu fardu ain. Dia panggil bahagia palsu, ada bahagia palsu. Mana? Awak bergaduh rumah tangga, saya tak bergaduh. Tapi suami isteri macam mana? Bebas masing-masing. Dia nak kawal lelaki, dia nak kawal perempuan, biar dia. Janji dia bagi duit, macam tu janji dia masuk, ikut dia. Ya awak lepas lagu tu. Kenapa dah? Bahagia sekaligus. Kenapa? Okay, bahagia palsu dia panggil. Kenapa? Tak cara halah harai hukum hakam, masing-masing jaga diri. Hidup macam bujai wala tu dia kahwin, hak tu ada kawan dia, hak tu kawan dia, hak tu cabut, ikut dia lah bapa. Tu tak ada sungguh tu. Tak ada sungguh pada zahir. Dia nak nama mana? Tak kita dah. Biar dia curang, kita curang juga. Dia sindik, kita sindik, biar tak apa-apa. Nampak zahir macam bahagia, tidak juga. Tak. Ala kulli hal memang manusia ni kahwin yang tak kahwin kena ada ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Lebih-lebih lagi yang kahwin. Lebih-lebih lagi yang kahwin sangat-sangat perlu kepada ilmu fardu ain. Yang tak kahwin pun perlu kepada fardu ain, yang kahwin lagi-lagi sangat perlu kepada ilmu fardu ain. Kadang-kadang yang isteri mencabar, suami pantang dicabar. Dia nak jadi tu. Kenapa? Masa-masa tak mengaji, pukul. Perempuan. Ya buat pain pecah tu. Ai suami pun dia ni, apa saya pun duduk tunjuk ni, parang, ini kayu, ini batu, ambil ni, saya pula. Ada setengah tu, bila suami dia tengok parang, isteri dia kata, nak ambil parang, ambil. Kena selesai tu ambil kan? Ada tak bakal tahap tu. Ya perangai jadi hijau tu belakang. Kena tak? Nak ayat pada ulama Mekah. Ulama besar lah Mekah. Allah yarham pada Tok Guru bagi Tuan Guru Haji Saleh. Sangat-sangat garang. Tetapi hidup di rumah. Arwah ni cerita ke apa? Duduk rumah, duduk pintu jendela, duduk dengan depan. Tu guru hak kelas nombor 1 dah. Ngilipal lah. Berat tak dia panggil. Berat ke ringan dia ngiling. Berat lah. Bagi kita sabar jadi besar dah pahala. Jadi soleh dah. Lepas tu guru baba jawab mari kita. Himpunan wali-wali yang jadi wali dengan sebab isteri dia. Ada yang ada. Sebab isteri nama dah. Orang Tino ni pesen dia dah ni. Hal tersebut ni hak ma'ruf ni kita sebut. Kita sebut ni ma'ruf, hak kebiasaannya berlaku. Dan isteri
Dia duduk dalam rupa tu. Kadang-kadang dia tidak sengaja. Dia nak labai tak erak. Nampak tak kata? Dia tak erak. Dia tak erak nak husnuzon. Dia tak erak nak sabar. Tuhan letak dia tu lemah. Maka sabar di atas lemah dia tu pahala kita. Dan dia memang diciptakan lemah. Maka dia sabar dalam lemah. Cuba sangka baik dalam lemah. Cuba bertahan dalam lemah. Tu pahala bagi isteri pula. Isteri dapat pahala dalam keadaan lemah dia. Kita dapat pahala dalam keadaan jaga orang lemah. Masing-masing kena tolong menolong. Nampak tak? Letih tak ada? Letih tak? Letih. Letih tu pahala banyak. Waktu mati dalam keadaan ada suami, dalam keadaan ada isteri, atau mati dalam keadaan bujang. Besar lagi pahala mati dalam keadaan ada suami, isteri. Tetapi besar pahala tu bila kita pandai guna cara dia. Kalau tak pandai, besar pahala, besar dosa. Nampak tak lagi? Untung besar, hijau pun kena besar. Letih dia pun besar. Untung kecil, hijau kecil, letih tak ada besar mana. Nampak tak? Nak untung besar, kena cedek, kena cadangkan, sediakan banyak-banyak perkara untuk bertahan dalam pahala, nak hijau besar. Gede hijau, nak pahala besar, hijau kena besar. Gede kakak utama, perkakak utama yang diperlukan. 3 ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ni perangai isteri dah ni. Suka merosakkan lah. Bila dia nak marah tu. Ya tak? Kalau dia keluar rumah, nampak selipar suami. Dia sepak. Dia kuis sikit. Tak boleh cakap tu. Boleh tak kata? Dia kuis sikit. Kereh aku. Tutup pintu kuat. Rosak tak pintu tu kalau buat kata. Walaupun tidak rosak sepenuhnya. Rosak sikit. Tapi tak? Jepun buat tu bukan suruh tutup kuat gitu. Dia suruh tutup slow. Kita memang tak punah selalu, tapi kan lama-lama dah main hari-hari punah dah. Ia punah dah sikit peratus dia tu yang mungkin skru jadi longgar sikit ke kes adalah sikit. Siapa dia beli begitu tu? Suami. Boleh tak nak lagu tu? Tak boleh. Kenapa tak? Suami beli makanan, dia balik. Kadang dia buang. Boleh tak lagu tu? Harta siapa tu? Kena jaga ke tidak? Kena muliakan ke tidak? Ni apa dia ni? Buah kurma. Siapa dia bagi? Suami saya bagi. Oh, macam tu sekali awak muliakan. Tiap-tiap barang daripada suami dimuliakan oleh saya sebagai isteri. Boleh tak nampak macam tu? Bolehlah ketika tengah ada sabar, ketika ada krisis, ketika ada silap faham. Siapa dia nak boleh? Masa itulah nak guna ilmu muhimmah. Tengah warah tu ramai orang boleh amal ilmu muhimmah. Tengah duduk stres, tengah ada selisih faham tu, siapa nak boleh amal kitab muhimmah. Jadi kitab muhimmah ini nak diamalkan semasa waktu tenang dan semasa waktu duduk berombak. Cuba. Dan sekiranya tak mampu, bertaubat, minta maaf, jangan putus asa. Dan tak mampu itu sudah semestinya kerana kita tidak maksum. Maka disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang lemah macam kita ini taubat. Maka jangan putus asa kerana ada di sana taubat. Minta maaf dengan Allah, minta maaf dengan suami. Nampak lagi tu? Rupa-rupanya bila kita tak maksum, ingat bila kahwin mesti akan berlaku krisis, mesti akan berlaku berasa hati, mesti akan berlaku deraka. Ketika itu pilihlah taubat dan jangan putus asa. Mesti akan rasa sakit pun mesti pada adat kerana kita tidak maksum. Sakitnya mesti akan berlaku. Kata saya berlaku sakit rumah tangga nak makan ada. Saya tak nak berlaku sakit dalam rumah tangga. Saya dengar tiap-tiap orang nampak duka cerita ramai je. Nak macam mana dah? Kalau tak saya sakit dalam rumah tangga nak macam mana? Jangan kahwin nak jawab dia. Sakitnya mesti. Walaupun dia tutup guru besar. Tak kata Baba Amirul macam mana? Tak kata tanya Baba Amirul tu. Wi contoh hak besar, hak bapak dia. Allah yarham pada ngeli kepala. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita, Ta'ala pelihara kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, seluruh umat Nabi Muhammad SAW.
Allah Ta'ala sayang kita semua ya. Allah Ta'ala jadikan kita yang tak putus asa. Allah Ta'ala jadikan kita yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Kemudian yang mana yang dah berkahwin, Allah Ta'ala jadikan kita ini saling lemah lembut, saling sopan santun, saling minta maaf, saling membantu, saling mengalah. Dan yang mana yang tak kahwin lagi, jika ingin kahwin, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan suami isteri yang soleh, solehah, yang saling memahami, saling membantu menuju redha Allah, redha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berjaya kita semua dunia akhirat. Selamat kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah alamin. Kita nak tahlil sikit. Sebelum tu kita nak baca wirid sakran sikit. Mana azkar? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ai azkar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtatu bidarbillah tuluhu masyaallah qulu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqfuhu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahzur. Amin jami'in syurur tatarasna billah, kami berlindung dengan Allah. Tatarasna billah, kami berlindung dengan Allah. Min aduwina wa aduwillah, kami berlindung daripada musuh kami dan musuh Allah. Min syaki arsillah ila qa'i ardillah. Bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sin'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal fuhshi wa ghairihim. Ya Allah, kalau ada orang yang wajah kepada kami daripada jin ke daripada manusia ke daripada binatang buah ke atau siapa-siapa orang yang min sa'ir makhluqat, mana-mana makhluk yang nak buat jahat pada kami, tak kira makhluk itu min basyari daripada manusia, atau syaitan, makhluk itu daripada syaitan, atau sultan, atau makhluk itu daripada sultan yang zalim, atau waswas, atau makhluk nak buat jahat kepada kami itu daripada waswas diri kami sendiri atau waswas daripada orang lain. Fardud nazruhu, waswas ni bisikan aja. Fardud nazruhu fi intikat wa qulubuhum fi waswas wa aydihum fi iflas wa bikum min arjili ila rasi. Kejahatan itu kembali kepada mereka. Binasakan mereka daripada hujung rambut hingga pada hujung kaki. Jika tak ingin mereka tak siap bertaubat, tak binasakan mereka. La fi sahlin yaqta'u wa la fi jabalin yatla'u bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa lana kalimati. Ya Allah, redalah kami zahir batin dunia akhirat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, zahir batin dunia akhirat. Murahkanlah rezeki kami zahir batin dunia akhirat. Ya Allah, kurniakan kami taubatan nasuha. Kurniakan kami redha dengan segera kami, pelajar pondok, pelajar online, pelajar offline. Hak mana sokong kami, tolong kami, tolong macam-macam bentuk sumbangan pada kami, khususnya sumbangan dalam bentuk doa dan macam-macam bentuk sumbangan dalam bentuk tenaga dan lain-lain bentuk sumbangan, dan juga kepada mereka yang benci kami, buat zalim pada kami. Gunakan kami semua, hak saya kami, hak benci kami, keampunan dengan segera dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Gunakan kami dengan segeranya taubat nasuha. Gunakan kami murah rezeki zahir badan dan akhirat, dan selamatkan kami, redalah kami, hak diri kami, keluarga kami, ahli-ahli pelajar kami, dan hak saya kami, hak sokong kami, dan termasuk hak benci kami. Gunakan kami kemaafan dan redha Rasul dunia akhirat, zahir batin dunia akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi alamin. Kita baca tahlil. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلام عليهم وعليه أجمعين، وعلى آل كل الصحابة وقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا
يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافرون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على صادق بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم